Hai kita semua, jom buat burnt cheesecake zero calorie. Burnt cheesecake zero calorie ni memang sesuai lah untuk korang yang nak jaga kalori dan juga untuk orang yang ada kencing manis. Saya menggunakan gula O. Kalau korang tak ada gula O, korang guna je gula stevia ataupun apa-apa gula yang zero sugar. 3 biji telur grade A, 200 ml dairy whipping cream, 250 gram cream cheese setengah sudu besar gula O. Blenderkan bahan-bahan tadi. Saya menggunakan loyang 6 inci. Lepas di blender, korang tapiskan macam saya buat dalam video ni. Saya bakar kek ni selama 30 minit dengan suhu 200 darjah Celsius. Saya bakar guna api atas dan bawah. Letak loyang di rak tengah. Kek ni masak nampak lembik kan, tapi korang simpan dalam peti air selama 4 jam baru korang boleh potong. Kek ni saya dah simpan 4 jam dalam peti ais, dia akan turun mendap macam dalam video ni lah. Lepas tu korang bolehlah potong dan makan. Selamat mencuba semua.